Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhanis binti Roslan. Nombor matriks A200781 akan membentangkan pada hari ini poster tugasan mengurus konflik dan krisis yang menggunakan tajuk kes-kes yang melibatkan konflik ataupun krisis sosial. Jadi, apakah itu konflik ataupun krisis? Menurut Rafiq Bikun 2002, konflik adalah satu gangguan yang dialami oleh individu atau sesebuah kumpulan daripada individu ataupun sesebuah kumpulan yang lain dalam usaha untuk mencapai matlamat yang mereka ingini. Konflik juga ataupun krisis boleh dikatakan sebuah halangan dalam sesebuah komunikasi yang menyebabkan sesebuah komunikasi berjalan dengan tidak lancar. Jadi konflik ini selalunya akan berada di bawah tahap yang rendah dan krisis akan berada di tahap yang lebih besar dan disebabkan oleh konflik yang tidak dapat dielakkan yang menjadi lebih besar. Jadi definisi konflik ataupun krisis sosial. Apakah itu konflik ataupun krisis sosial? Jadi konflik ataupun krisis sosial ialah hubungan antara individu atau kumpulan yang disertai dengan tindakan saling mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Ataupun boleh dikatakan konflik ataupun krisis sosial ini ialah sebuah halangan komunikasi yang mengganggu sistem sosial masyarakat. Jadi, terdapat beberapa kes melibatkan konflik ataupun krisis sosial. Apakah dia kes-kes itu? Jadi, pertama ialah keganasan rumah tangga. Terdapat kes-kes yang melibatkan konflik ataupun krisis sosial seperti kes keganasan rumah tangga. Jadi, keganasan rumah tangga telah menjadi sebuah krisis sosial di Malaysia maupun di semua benua di dunia. Hal ini kerana ianya akan mengancam sistem keluarga dan juga sistem masyarakat dan juga akan memburukkan imej sesebuah negara sekiranya kes tersebut meningkat. Di Malaysia, kes keganasan rumah tangga di mana suami Zanita Wilson, seorang peragawati ataupun artis popular di Malaysia, direman setelah wanita itu mendedahkan dirinya menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Beliau juga didapati selalu memakai cemar warna hitam untuk menyembunyikan kesan lebam yang dilakukan oleh suaminya. Seterusnya, kes buli di sekolah. Jadi, kes buli di sekolah ini juga merupakan sebuah krisis sosial di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Hal ini kerana ianya berlaku setiap hari dan juga setiap masa di sekolah tanpa kita sedar. Di Malaysia, kes buli di sekolah telah menjadi satu isu yang majoriti akan terdedah ataupun terpampang di muka akhbar. Jadi, salah satu kes buli yang ada di akhbar ialah seperti mangsa mendakwa dipijak berulang kali di sebahagian perut, dada dan kaki. Selainnya, mulutnya ditekuk ataupun diugut dan dia juga dicekik sekiranya melawan atau menjerit. Kes ini adalah kes buli di sekolah dan pelajar tersebut merupakan pelajar tahun 1 dan dia dibuli oleh pelajar yang berumur 9 tahun. Jadi di sini kita boleh lihat sebenarnya banyak lagi kes buli seperti kes perbulian di UPNM, kes pembulian Zara Khairina dan juga banyak lagi kes yang berlaku. Seterusnya, pandemik COVID-19. Kes pandemik COVID-19 ini sebenarnya merupakan sebuah krisis sosial yang berlaku di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia. Hal ini kerana pandemik COVID-19 telah mengubah cara drastik norma masyarakat dan mereka terpaksa menerimanya. Kita juga sebagai rakyat Malaysia terpaksa menggunakan norma baharu di era pandemik COVID-19 dan masih jadi menerima dan mengekalkan norma tersebut. Jadi yang terakhir ialah peperangan dan genosid. Kebelakangan ini kita mendengar pelbagai berita tentang peperangan dan juga genosid di seluruh dunia seperti di Sudan, Kongo dan juga Palestin. Keganasan yang berterusan ini, terutamanya di wilayah Darfur seperti di Sudan, telah menyebabkan jenayah kejam dan pemindahan besar-besaran mendesak masyarakat antarabangsa untuk bertindak yang lebih proaktif. Peperangan dan genosid ini dikatakan krisis sosial kerana telah mengancam kebajikan dan kesejahteraan masyarakat yang diancam oleh peperangan dan genosid. Seperti di Darfur, mereka telah melakukan pembunuhan kauman besar-besaran yang menyebabkan kesejahteraan dan keselamatan mereka tidak terjamin. Jadi itu sahaja pembentangan untuk poster saya pada hari ini. Terima kasih.